Nah, isu dia 3 hari lepas berkenaan Datuk Ustaz Nik yang isu chatty dan tu nak sebut tu. Jadi memang kita dengar berpanas, tapi bila kita dengar dari awal hingga akhir tu, pendirian kita lain. Nah, sebutan tu tidak menggambarkan, dia menunjukkan kepada Saidina Abu Bakar, tapi dia nak kisah dua keadaan dari jahiliyah dah sehingga masuk Islam. Tapi kita ambil sebutan chatty tu, kita neting. Dan saya tengok kat dalam FB, ada juga orang kita yang sekeh juga. Jadi tu tak kenalah. Janganlah kalau dua YB kita ni ada buat kesilapan, kita sekeh, kita pergi cari orang tu. Bila YB kita ada orang komen yang negatif, kita bertahanlah. Ataupun kita rujuk kepada yang lebih arif. Rujuk di pingkat kita. Kalau kita ada dewan, kita rujuk di pingkat dewan. Jangan rujuk media-media yang tidak menyebelahi pihak kita. Dia hanya akan mendatangkan keburukan kepada kita.